berkaitan dengan talak. Belum habis lagi talak. Di mana kita dah sampai ke tajuknya syarat sah talak yang menggunakan lafaz pengecualian. Seperti mana yang kita sebut ya, talak ada dua. Talak sahih dengan talak ta'liq. Kita dah pun membaca berkaitan dengan kesan kepada talak ta'liq dan penggunaan lafaz pengecualian dalam talak. Itu kita lihat syarat sah. Syarat talak yang menggunakan lafaz ta'liq, pengecualian. Bahasa Arabnya ta'liq lah. Bahasa Melayunya pengecualian. Syarat sah yang menggunakan lafaz pengecualian ialah satu, ketika melafazkan talak, suami mesti mempunyai niat. Ya, pentingnya. Suami mesti mempunyai niat memasukkan lafaz pengecualian sebelum selesai melafazkan talak. Talak ta'liq. Jika dia selesai melafazkan talak kemudian baru terfikir untuk melakukan pengecualian, pengecualian tersebut tidak sah. Yang mesti dalam yang talak ya, yang nyebut terus ta'liqnya, pengecualiannya. Punya si nyebut ketika yang talak ta'liq tadi, berkaya aboknya teringat, maka si sah talak ta'liqnya tadi. Talak tetap jatuh, talak jatuh. Tetapi ta'liqnya tak si sah. Talak jatuh. Sebagaimana diucapkannya sebelum melakukan pengecualian. Ya, yang pertama. Yang kedua, lafaz talak dan pengecualian hendaklah tidak terpisah. Tiada renggan lama antara yang talak ta'liq tadi. Atau tidaknya terpisah atau tidaknya diukur berdasarkan uruf. Uruf itu artinya kebiasaan yang berlaku. Yang talak ta'liq sebutnya, nya berhenti sekejap, pergi minum air, pergi sini, pergi toilet. Ayah senggang lama kan. Yang datang saya balik, baunya nyebut ta'liq pengecualiannya. Maka si sah ta'liq kedaya, tetapi talaknya jatuh. Talaknya jatuh. Jika uruf mengatakan lafaz talak dan pengecualian yang dipisahkan oleh satu tempoh masa tertentu seperti seminit misalnya. Seminit aja. Sebagai pemisah, pengecualian tersebut adalah terbatal. Walaupun seminit. Ta'liqnya terbatal. Si pakai. Tapi talak sah. Dengan itu talak berlaku mengikut lafaz yang diucapkan sebelum pengecualian. Jadinya jadi talak biasalah. Si jadi talak ta'liq. Karenanya lambat nyebut ta'liq. Walaupun seminit. Yang ketiga, pengecualian tersebut tidak sama dengan bilangan talak yang dilafazkan seperti suami berkata, kamu diceraikan dengan talak 3 kecuali 3 talak. Cara macam ya. Pengecualian tersebut tidak sama dengan bilangan talak yang dilafazkan seperti suami berkata, kamu diceraikan dengan talak 3 kecuali 3 talak. Seperti perkataan jemaah. Pengecualian ini tidak membawa sebarang makna. Kan sama aja ya. Talak 3 dengan kecuali 3 talak. Kan perkataan yang sama. Diulang-ulangnya. Maka jatuh talak 3. Dengan itu talak berlaku mengikut lafaz yang diucapkan sebelum pengecualian. Yang saya dah nyebut ta'liq saya.
Saya ada sebabnya. Syaratnya saya ada. Jadi talaknya berubah jadi talak biasa. Perlu difahami bahawa pengecualian daripada ayat isbat dikira sebagai menafikan sesuatu, manakala pengecualian daripada ayat nafi, ayat yang menafikan, dikira sebagai mengisbat atau mengiyakan sesuatu. Ini kerana pengecualian memberikan makna yang berlawanan daripada maksud asal suatu ayat. Jika suami berkata, contohnya, aku tidak menceraikan kamu kecuali dengan talak 2. Ketika itu jatuhlah talak 2. Amun nyebut kecuali macam mana boleh? Aku ceraikan kau, aku tidak menceraikan kamu kecuali dengan talak 2. Maka jatuh talak 2. Itu cuma contoh-contoh saja. Saya ada orang tu talak ke daya nak. Contoh saja sekiranya berlaku ke daya tu. Dalil sah menggunakan lafaz pengecualian dalam talak. Dalil sah menggunakan lafaz pengecualian dalam talak ialah sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang membebaskan hamba atau melapaskan talak dan dia menggunakan lafaz pengecualian, maka baginya pengecualian tersebut. Jelaslah. Jadi perkataannya tadi, aku tidak menceraikan kamu. Dia nyebut, aku tidak menceraikan kamu kecuali dengan talak 2. Maka jatuh talak 2. Maksudnya talak 2 lah maksudnya. Cuma perkataannya tak diguna berbelit-belit je. Okay? Yang nak guna perkataan kecuali je. Baik, menyerahkan kuasa talak kepada isteri. Boleh sih. Talak tafwid namanya. Sah bagi seorang suami menyerahkan kuasa talak kepada istrinya. Penyerahan kuasa ini sama seperti menyerahkan hak menjatuhkan talak kepada istrinya. Tapi ada syarat. Sah sih. Lakinya madah, ku serahkan kuasa talak dengan kau. Kau yang talak. Sah sih. Sah bersyarat. Syarat-syarat jatuh talak, tafwid talak yang dilakukan oleh isteri setelah suami menyerahkan hak tersebut. 1, syaratnya talak itu mesti berlaku terus. Boleh dia tangguh lagi. Tidak sah talak yang dilakukan secara ta'liq seperti suami berkata, apabila tibanya hari esok, engkau cerailah diri engkau sendiri. Macam biasa boleh. Yang mesti talak direct. Aku telah diberi kuasa oleh suamiku untuk mencerai, maka aku ceraikan diriku daripada suami aku tadi. Yang kata macam ni, maka jatuh talak. Yang kedua, suami yang menyerahkan kuasa talak mestilah seorang mukallaf. Orang yang dah baligh, orang yang dah dewasa lah. Mukallaf. Tidak sah penyerahan tersebut jika suami masih kecil atau suaminya gila. Ya sah. Yang nyerah talak sah. Sama adanya gila ataupun kecil, belum balik. Yang nikah kecil lah maksudnya. Yang ketiga, isteri juga mestilah seorang mukallaf juga. Isteri mesti seorang yang baligh, yang dah akil baligh. Tidak sah penyerahan tersebut jika isteri masih kecil atau gila. Sama macam syarat suami dia. Dan yang keempat, isteri mestilah menceraikan dirinya. Aku talakkan diriku. Macam ni. Dengan segera sebaik sahaja berlaku penyerahan kuasa talak tersebut. Boleh ditangguh. Ku ceraikan diriku daripada suamiku. Dengan syaratnya penyerahan tak dah berlaku lah. Mesti berlaku penyerahan, si jatuh talak. Isteri menceraikan suami, si jatuh talak. Kecualinya diberi kuasa oleh suaminya untuk melafazkan talak tersebut. Syarat-syarat tadilah mestinya. Dah baligh, mukallaf, bukan orang gila dan sebagainya.
Yang keempat, isteri mestilah menceraikan dirinya dengan segera sebaik saja berlaku penyerahan kuasa talak tersebut. Tidak sah talak tersebut jika isteri melambat-lambatkannya. Esok dia tanya. Si boleh. Okey. Disebabkan ijab dan kabul terpisah ataupun bekas suaminya menyerahkan talaknya nyagik masak, nyagik nyapu, nyagik mandi, sah. Yang perlu diperbaharui lagi penyerahan talak tersebut. Baru sah. Itulah syarat-syarat jatuh talak tafwid tadi. Talak tafwid itu ialah talak yang suami menyerahkan pada istrinya melafazkan talak. Yang dipanggil talak tafwid bahasa Arab. Kemudian dalil harus menyerahkan kuasa talak kepada isteri. Ada dalilnya daripada Al-Quran. Dalil harus menyerahkan kuasa talak kepada isteri ialah tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada istrinya sama ada ingin kekal tinggal bersamanya atau berpisah. Nabi kan pernah, masa saya ada bini-bininya semua, minta Nabi membelikan sesuatu yang Nabi si ada duit untuk belinya. Jadi dak bini-bini tu merasa si puas hati lah. Bila si merasa si puas hati, dia jangan ngadu dengan Nabi. Hanya minta tu. Nabi kata kita orang minta ya. Aku dapat aku beri tapi aku nyuruh pilih dua. Kita orang cerai diri tak orang daripada aku. Lepas carilah suami yang boleh melaksanakan kemahuan tak orang. Atau kita orang kekal dengan aku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk banyak-banyak macam-macam. Jadi bininya pulang. Bininya pulang ke rumah, berbincang setidaknya. Bini Nabi kan rami. Akhirnya milih untuk bersama Allah dan Rasul, si mau minta lagi apa yang mau sidak tadi. Turunlah ayat tu. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, kata Allah. Turun ayat tu. Katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu semua mahukan kehidupan dunia yang mewah, minta tu, minta ya, minta nun, laki si terkabir nak beri. Okey. Allah terus berfirman kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu. Apa? Jika kamu semua, wahai isteri-isteriku, mahukan kehidupan dunia yang mewah, sedangkan Nabi hidup sederhana. Bukan erti Nabi dapat hidup mewah. Dia nak minta kemewahan dengan Allah, sekelip matanya mewah. Tapi dia mau. Sampai Bukit Uhud, pernah. Dalam sebuah hadis ya, Bukit Uhud. Pernah minta nak jadi emas. Supaya Nabi malah ngambil emas di Bukit Uhud ya. Supaya Nabi hidup mewah. Nabi kata, aku mau. Aku mengharapkan kehidupan mewah di akhirat. Di dunia Allah, aku hidup sederhana. Okey. Yang aku tumpu, kata Nabi, kehidupan mewah di dalam syurga nanti. Ya. Maka turun ayat tu tadi. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu semua mahukan kehidupan dunia yang mewah dan perhiasannya yang indah-indah. Kan tak bininya minta perhiasan dek.
Yang nangga sidak-sidak orang lain yang semua ada perempuan biasalah naknya suka ada rantai kah, gelang kah, cincin kah, sumpin kah, apa kah. Nak mewah-mewah macam ya. Jadi dia bini Nabi tak pun ingin juga. Lahnya kan manusia. Tentunya ada perasaan ingin nak memiliki benda kedaya. Sedangkan Nabi bukan si dapat Nabi beri. Nabi minta dengan Tuhan direct terus berlaku sesuatu. Tapi Nabi si mau. Nabi nak ngajar si tak. Nabi nyuruh pilih. Dua. Maka turun ayat tu. Pada Jibril pun turun ngembak ayat tu. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu semua mahukan kehidupan dunia yang mewah dan perhiasan yang indah, maka marilah aku berikan kepada kamu, mundang to'ang mau, pemberian sagu hati, dan aku lepaskan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Tapi kita bercerai lah, kata Nabi. Karena kita orang lebih memilih kemewahan daripada memilih Allah dan Rasul. Sedangkan kita orang bukan orang biasa. Bini Nabi. Okay. Tapi kalau orang perempuan dah biasa kita mewah. Susah lah nak. Kita nak si nak beri. Kita dah biasa memewahkannya. Semua nak dimau diberi. Tiba-tiba si diberi, dah marah. Nak. Dan maka Nabi dari permulaan Nabi sudah mendidik sidak tadi macam ya. Maka dia fahamlah apa yang cara hidup Nabi ya, simple, sederhana, rumah Nabi sederhana, pakaian Nabi sederhana, tilam Nabi tahu. Tilamnya dibungkusnya daun-daun korma di kain, jadi tidak tilam. Setiap kali Nabi angkat, berbekas badan Nabi oleh daun-daun korma tadi. Itu yang Nabi tilam, Nabi cara hidup Nabi pada masa yang. Bukan Nabi si dapat bermewah. Punya nak bermewahnya boleh minta. Ya kan Nabi. Doanya makbul bah. Tapi nya si mau. Nya si mau ambil peluang ya, nya mau lebih suka hidup bersederhana sebagai memberi contoh kepada kita lah umatnya. Baik. Kalaulah tawaran pilihan untuk berpisah tidak memberi apa-apa kesan, sudah tentu memberi pilihan kepada mereka tidak mendatangkan sebarang makna. Artinya Nabi, pengertian daripada ayat ya, Nabi seolah-olah memberi kuasa dengan sidak untuk mentalakkan diri dia. Mengaku si dapat beri, maka kita orang talakkan diri kita orang daripada aku, kata Nabi. Maka daripada sialah hukum yang kita bicarakan ini, iaitu harus menyerahkan kuasa talak kepada isteri. Baik. Itu bukan talak khuluk. Lain. Talak khuluk lain. Talak khuluk dah kita sebutkan nak. Talak khuluk ya bini ni minta cerai. Laki si mau cerai. Tok laki nyerah talak. Biasa nak. Talak khuluk ya bininya mungkin dah si cinta lagi dengan lakinya. Okey, makanya madah apa? Bang aku dah si nyaman lagi nak hidup dengan kita tu. Cerai je aku. Lakinya madah aku semua cerai. Bininya madah kita cerai aku akan beri sesuatu dengan kita. Ayat khuluk. Berapakah berinya? Beri balik mas kahwin dulu kah? Atau belanja nikah, beli datuk, beli yang beri balik. Maka baru isterinya menghulukkan dirinya daripada suami. Adapun datuk si ada berkaitan dengan kisahnya dua si cinta lagi si. Ia adalah disebabkan oleh macam nak berlaku dengan Nabi maka Nabi menyerahkan talak kepada sidak. Apabila orang dah si mau gigi hidup susah sama dengan aku, bagi pihak laki.
bukan puan. Tok orang si mau lagi hidup susah dengan aku dan tok orang tahu aku si dapat menunaikan kehendak kita orang, maka aku serah kepada kita orang talak, ceraikan diri tok orang pun daripada aku. Kan beza nak? Beza. Ya, beza. Baik, penutup talak ni. Habis dah talak ni. Beberapa masalah talak. Satu, jika seorang lelaki bukan berbangsa Arab. Macam kita tu lah. Melapaskan talak menggunakan bahasa Arab boleh sih. Nya bukan Arab. Tapi nya melapaskan talak pakai bahasa Arab. Utalliquka. Nah, utalliquki. Bitalakin. Bahasa Arab sedangkan dia tidak mengetahui maknanya. Membaca aja, si faham. Talak itu tidak jatuh. Ataunya pakai bahasa Cina. Baca pandai, pisik faham. Maka si jatuh. Sedangkan dia tidak mengetahui maknanya, talak itu tidak jatuh. Yang ngirim WhatsApp dengan bini pakai bahasa Arab. Bini nak apa tulis kita tu? Aku si pandai baca Arab. Sedangkan laki yang kah aku tak pakai bahasa Arab. Ana utallikuki. Saya mentalakkan engkau. Yang macam apa tu? Jatuh si talak. Si jatuh. Kena nak si sampai. Si sampai ke pengetahuan bininya. Kenanya si faham. Okey. Kecuali lelaki yang kah terjemah debah ya. Maksudnya aku ceraikan di kau. Barulah jatuh. Baik. Sedangkan dia tidak mengetahui makna bahasa tersebut. Talak itu tidak jatuh. Si jatuh talak. Kerana dia tidak berniat demikian. Tetapi jika dia melapaskan talak menggunakan bahasanya, talak itu jatuh sekalipun dia tidak berniat talak. Macam yang bergurau nak sebut kita minggu ya. Nah, bergurau pun jatuh talak. Bergurau pun jatuh talak. Dia bukan benar ke gurau. Okay? Gurau kan nyesek dia niat. Akhirnya kita nanyanya, apa tujuan kau bergurau talak? Walaupun nyesek niat, maka jatuh talak. Okey, jatuh talak. Ya udah kita belajar minggu lepas dan minggu sebelumnya. Tapi jika dia melapaskan talak menggunakan bahasanya, talak itu jatuh sekalipun dia tidak berniat talak. Hukum ini berlaku selagi lafaz yang digunakan adalah lafaz sarih. Lafaz yang jelas. Aku ceraikan kau dengan talak 2. Akan jelas ya. Iaitu tidak boleh ditafsirkan selain daripada makna talak. Jika lafaz yang digunakan tidak sarih. Ia memerlukan niat agar talak tersebut jatuh sebagaimana talak yang diucapkan menggunakan bahasa Arab. Nya terjemah. Maksud aku hantar kau WhatsApp aku cerai kau. Maka jatuh. Tapi mun selagi bininya belum, lakinya belum madah ke ya. Bininya si faham bahasa Arab maka belum jatuh talak tersebut. Dan yang kedua, seorang lelaki berkata kepada istrinya, ana minki taliq. Pakai bahasa Arab. Ana minki taliq. Aku bercerai daripada kamu. Jika dia berniat talak, niat talak itu jatuh. Kenanya nyebut aku bercerai daripada kamu. Maka munya berniat, tujuannya nyebut perkataan adalah untuk mencerai bininya, maka jatuh talak. Walaupun secara gurauan. Jika tidak, talak tidak jatuh. Ini kerana lafaz tersebut bertukar menjadi lafaz kinayah. Ia kan talak ada 2. Talak sarih, talak kinayah.
Talak sarih tu talak yang terang-terang. Aku cerai engkau, talak 2, ayat terang-terang. Talak kinayah tu, pulang je kau ke kampung ke, yang anak bininya. Pulang rumah mak kau ke kau. Apa maksudnya? Pulang rumah mak. Macam nyuah nak, macam menghalau. Apa niat kita bang? Nyuruh kami pulang ke rumah mak mek. Pulang ke rumah mak kau sibuk kau pulang situ lagi. Niat aku nak cerai lah, maka jatuh. Tapi niat tiada lah kau suruh aku balik. Kau kan rindu dengan mak kau. Pulanglah 3 hari rumah mak kau. Si ada niat nak cerai, maka si jatuh. Kerana ya talak kinayah. Okey, faham oh? Ya udah kita terang tentang talak kinayah. Jika dia berniat talak, talak itu jatuh. Jika tidak, talak tidak jatuh. Karena lafaz tersebut bertukar menjadi lafaz kinayah. Okay? Atau kiasan bahasa Melayunya. Kinayah tu kiasan. Banyaklah lafaz kinayah kita boleh guna untuk mencerai. Disebabkan dia menyandarkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dengan ini niat diperlukan dalam menentukan jatuh talak atau tidak. Okey. Dia perlu niat. Talak kinayah perlu kepada niat. Kau pulang ke rumah mak kau, jangan balik-balik lagi. Apa erti perkataannya? Apa maksud tak bang? Yo aku pulang rumah mak, aku sibuk balik-balik lagi ke rumah kita. Aku niat cerai lah. Maka jatuh. Punya kata, siap ada aku niat cerai. Kelak aku datang ludi ambil kau. Maksud aku macam ya. Maka si jatuh talak lah. Kerana talak kinayah tak perlu kepada niat orang lelaki. Apa niatnya kelakar kedaya? Okey, apa niatnya kelakar kedaya? Dengan ini niat diperlukan dalam menentukan jatuh talak atau tidak. Yang ketiga, suami berkata kepada isterinya, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu 3 kali. Jika suami diam seketika, di antara ketiga-tiga ayat tersebut, jatuhlah talak 3. Yang ada, si A tu madah dengan bininya, kita dua bercerai. Atau aku ceraikan kau. Dia berhenti sekejap. Pergi minum apa semua. Datang lagi yang agak bininya. Aku ceraikan kau. Kak perginya ke sini kan ambil barang. Artinya ada tempoh masa lah. Dia pergi. Datang agak bini lagi. Aku ceraikan kau. Jatuh apa? Jatuh 3. Kerana melapas bendaya 3 kali. Okay. Maka jatuh talak 3. Apabila jatuh talak 3, udah siapa balik lagi dengan bini lah. Punya, walaupun masih dalam edah, siapa balik lagi. Maka bininya perlu kahwin dulu dengan lelaki lain. Kalau ada jodoh lah. Kemudian dicerai lelaki lainnya tadi, barunya boleh balik dengan lelaki lama. Ya hukuman kepada orang yang talak 3. Supaya menurut talak isteri, talak 1 atau 2, kita sih tahu. Mungkin esok lusa minggu depan kita rasa ingin nak balik kenya lagi. Kalau kita talak 1, talak 2, kita boleh balik sebelum edahnya habis 4 bulan 10 hari. Kita 2 balik no. Okey. Jadi laki bini balik dengan seorang saksi. Tapi mudah talak 3 susah lah. Mana laki kenanya ingin nak balik dengan bini, tapi siapa? Kena dah talak 3. Bininya mesti nikah dengan orang lelaki lain dulu. Kalau orang lelaki lain yang cerai bininya, barunya boleh balik dengan lelaki lama. Ya hukuman kepada orang yang
melapaskan talak 3 atau 3 kali talak. Sebagai pengajaran kepada orang lelaki supaya jangan mudah melapaskan talak 3. Lapas saja talak 1 atau 2. Baik. Di antara ketiga-tiga ayat tersebut jatuhlah talak 3. Jika uruf menganggap diam tersebut sebagai pemisah antara ayat-ayat yang dilafazkan. Mahkamah tidak menoleh menerima dakwaannya yang mengatakan dia melapaskan semak 3 kali untuk menzahirkan kesungguhannya kerana ia bertentangan dengan zahir ayat. Punya melapas sekaligus, aku cerai kau talak 3. Aku cerai kau talak. Aku ceraikan engkau. Aku ceraikan engkau. Aku ceraikan engkau. Si ada antara. Kira satu lafaz. Aku ceraikan engkau. Aku ceraikan kau. Aku ceraikan kau. Kan si ada antara. Direct, seolah macam satu ayat. Okay. Ayat jatuh satu lah. Tapi banyak aku ceraikan kau. Kayaknya sini kayaknya aku cerai kau. Sini kayaknya pergi kaya. Dia jadi ada perantara antara. Aku ceraikan kau. Ayat jatuh 3. Okey, jatuh 3. Baik. Yang keempat, jika suami berkata kepada isterinya, insya-Allah, jika Allah kehendaki aku ceraikan kamu. Macam ni. Yang guna perkataannya. Maka insya-Allah. Insya-Allah, jika Allah kehendaki aku ceraikan kamu. Talak tersebut tidak jatuh jika dia berniat mengaitkannya dengan Allah. InsyaAllah kan kita ngaitnya dengan Allah. Dengan izin Allah. Dengan kehendak Allah. Aku akan ceraikan engkau. Dengan izin Allah. Aku ceraikan kamu. Maka si jatuh talak. Kerana yang ngait benda dengan Allah. Okey. Patutnya si perlu engkau insya-Allah. Aku ceraikan engkau. Talak 1. Macam ya. Saya perlu insya-Allah. Insya-Allah kan benar akan datang. Ini ada kita tahu. Apakah Allah ngizin ni sih? Ini ada kita tahu. Insya-Allah biasa disebut untuk benda akan datang. Orang kita pergi panggilan kah minggu depan tu? Insya-Allah akan minggu depan. Perkataan insya-Allah untuk benda yang akan datang. Dengan izin Allah artinya. Baik. Talak tersebut tidak jatuh jika dia berniat mengaitkannya dengan kehendak Allah. Ini kerana kita tidak tahu kehendak Allah. Kita sih tahu. Jika suami tidak berniat mengaitkannya dengan kehendak Allah tapi berniat mengambil berkat atau tidak mempunyai sebarang niat, maka jatuh talak tersebut. Menyebut insya-Allah ya, bukan nak ngaitnya benda dia dengan Allah. Yang sebagai mengambil berkat perkataan insya-Allah ya, maka jatuh talak. Tanya nganya lah, apa maksud kita nyebut insya-Allah, aku kita cerai kami dengan perkataan insya-Allah. Aku ngaitkan dengan Allah lah. Mun Allah ngizin, si jatuh talak. Tapi dia mengata insya-Allah maksud aku nyebutnya sebagai mengambil berkat perkataan. Insya-Allah kan ayat Quran. Aku mengaitkannya dengan aku nyebut dia untuk sebagai ngambil berkah daripada sepotong ayat Al-Quran Karim. Maka jatuh talak. Okey, jatuh talak. Maka yang kelima, isteri mencerai suami. Isteri mencerai suami. Macam nak sebut kita tadi. Seperti berkata, wahai si bodoh. Yang anak lelaki. Wahai si bodoh. Atau wahai si dungu. Dungu tu bongok lah. Dan suami pula menjawab, jika aku ini seperti yang kamu katakan, aku ceraikan kamu. Kau anak aku bodoh.
Maka niat benar anakku bodoh, maka kau aku cerai. Kata bininya jawab. Lakinya jawab. Jika suami berkata demikian sebagai membalas kata-kata isterinya dan menzahirkan kemarahannya dengan ancapan talak, sebagaimana isteri menzahirkan kemarahannya dengan celaan itu, maka talak tersebut jatuh. Bini menyebut perkataan celaan kepada suaminya. Oh, suami bodoh. Kata kau anakku bodoh. Maka jemput, kau niat nang anakku bodoh, aku cerai kau. Maka jatuh talak. Walaupun dalam keadaan laki itu marah. Okey. Dia anak bodoh, siapa sih marah nak? Dia anak bodoh, siapa sih marah? Jika suami berkata demikian, membalas kata-kata isterinya dan menzahirkan kemarahannya dengan ancaman talak, sebagaimana isterinya menzahirkan kemarahannya dengan celaan itu, maka talak tersebut jatuh walaupun suaminya tidak bodoh. Cuma bini tu suka nganak lakinya bodoh, dungu, bongok, apa kah. Sedangkan lakinya bukan orang bodoh. Ia sebagai nyakit hati suaminya. Bila suami sakit hati, marah, suami pun ngeluar perkataan, mau kau benar niat nganakku bodoh, maka aku cerai kau. Maka jatuh talak. Okey, jatuh talak. Jika suami bermaksud mengaitkan talak dengan wujudnya kebodohan dan kedunguan, ataupun suami menyebutnya tanpa mempunyai maksud tertentu, maka hukumnya sama seperti talak taklik, mesti dengan niatlah. Jika suami tidak bodoh atau dungu, talak tersebut tidak jatuh. Jika suami benar-benar bodoh atau dungu, seperti yang dikatakan, talak tersebut jatuh. Habislah kita berkaitan dengan talak. Kita masuk tajuk baru, rojok. Rojok artinya suami isteri kat bercerai talak satu, talak dua, berbait semula. Ya, dipanggil rojok. Sebelum eddahnya habis. Ketahuilah jika suami menceraikan isterinya, talak mesti berada dalam salah satu keadaan berikut. Pertama, suami menceraikan isteri sebelum berlaku persetubuhan. Ya, syaratnya. Punya niat nak cerai bininya, maka jangan disetubuh bininya. Walaupun bininya siap dah haid, si boleh disetubuhi. Kerana niat nak cerai. Kedua, suami menceraikan isteri secara khulu' tadi. Sama ada sebelum persetubuhan atau selepasnya. Yang ketiga, suami menceraikan isteri dengan talak satu atau talak dua selepas persetubuhan. Itu tiga syaratnya. Rujuk. Baik, yang keempat, suami menceraikan isteri dengan talak tiga. Ya, semua benda ya, si boleh rujuk. 4 IG si boleh rujuk. Inilah cara talak mungkin berlaku. Di sini kita akan bincangkan hukum hakam yang berkaitan dengan rujuk jika suami ingin rujuk kembali kepada isterinya. Pertama, suami menceraikan isteri sebelum menyetubuhinya. Okey. Esok nak bercerai, esoknya nyetubuh isterinya. Okey. Jika suami menceraikan isterinya sebelum menyetubuhinya, talak itu adalah talak bain. Talak tiga. Suami tidak dibolehkan rujuk kembali kepada isterinya kerana isterinya tidak diwajibkan iddah akibat perceraian itu. Hukum ini jelas melalui firman Allah Ta'ala. Yang cerai bininya bukan selepas bersetubuh. Dia mencerai talak tiga, maka jatuhlah tiga. Apabila jatuh tiga talak,
si bolehnya balik dengan isterinya lagi. Si boleh rojok lagi dengan isterinya. Macam mana lamunnya nak rojok juga dengan isterinya? Ya, bininya perlu nikah dengan orang lelaki lain dulu. Apabila nikah dengan orang lelaki lain, kan dicerai oleh lelaki barunya, barunya boleh nikah dengan lelaki lama. Ya hukumannya. Orang yang talak 3 atau talak bain. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu iza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan, kata Allah, yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyetubuhinya, yang nikah pagi, petang cerai. Si sempat melakukan apa-apa. Cerainya bininya. Macam ni. Apabila yang cerai bininya sebelum disetubuhnya, barukan nikah, cerai. Maka bininya si ada edah. Si ada tempoh beredah. Si ada. Makanya si boleh balik dengan isterinya. Kerana isterinya si ada edah. Isterinya belum disetubuhnya. Barukan nikah. Nikah pagi, petang cerai. Si sempat tidur malam. Maka bininya si ada edah. Apabila si ada edah, maka lakinya si boleh balik dengan bininya lagi. Esoknya nak balik dengan bini, si boleh. Okay. Ya satu. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah tadi lah. Wahai orang beriman, kata Allah, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, perempuan Islam, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, sebelum bersetubuh maksudnya, nyentuh ya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka lagi mengenai sebarang edah yang kamu boleh hitungkan masanya. Kenapa perempuan dicerai macam ya? Nya si ada edah. Edah tahu nak? Kita tahu edah ya artinya tempoh selepas bercerai 4 bulan 10 hari. Ya edah. Perempuan ni kenanya si disetubuh, apa perlunya ada edah? Adapun edah tu tujuannya lakinya menyetubuhinya malamnya, kemudiannya bercerai, kan kemungkinan ada benih lakinya jadi anak. Apabila benih lakinya jadi anak, jadi janin, makanya perlu kepada edah, iaitu 4 bulan 10 hari. Nya cuci daripada haid. Datang haid, suci, kemudian datang haid sekali-kali kedua, datang haid kali ketiga, datang haid kali bersih pada kali keempat, maka artinya rahimnya bersih, siap ada isi anak. Barunya boleh nikah dengan orang lelaki lah lain. Okey. Baik. Oleh itu talak itu menjadi talak bain. Jadi talak 3. Bain tu 3. Talak bain. Jika suami menceraikan isterinya dalam keadaan ini dengan talak 1 atau talak 2, ia tidak lagi halal kepada bekas suaminya, melainkan sesudah mereka mengadakan akad dan mas kahwin yang baru berdasarkan persetujuan dan keredaan isteri. Bolehnya balik dengan bininya. Tadi, kes tadi. Akad baru boleh. Rojok sih boleh. Akad baru lagi. Macam ni, baru nikah balik lah. Rojok sih boleh. Nikah baru. Beri mas kahwin baru lagi. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.